Hello, hi guys. Hari ni kita bersama saya. Kita buat resipi kek tapak kuda. Okey, mula kita masukkan telur, gula castor ya, esen vanila, and then satu sudu ovalet dan kita putar sehingga dia gebu. Dia akan jadi macam ni ya. Dia akan jadi gebu sehingga dia jadi gebu macam ni. Kita pukulkan dia sampai dia merenggu begitu. Kemudian kita masukkan susu tepung dalam 2 sudu macam tu. Last sekali saya masukkan tepung gandum. Kita putar. Kemudian last sekali kita masukkan butter yang telah dicairkan. Kita putar ya. Okey. Lepas tu kita tuangkan di dalam kaserol untuk kita bakar. Suhu 160 dalam 30 atau 35 minit lah, bergantung kepada oven. Ini kita lorekkan dia untuk kita jadikan dia punya corak bagi nampak cantik sikit lah. Okey, dah siap bakar. Kita tekapkan atas sila ya. Kita tekapkan, kita masukkan filling yang mana kita suka. Either kita nak masuk Nutella, matcha ataupun strawberry. Macam saya ni, saya buat Nutella dengan strawberry. Okey, kita gulung slow ya, jangan sampai patah liuk pula. Okey, macam ni bentuk dia. Bila kita dah siap. Okey. Ini keadaan ni lepas dah bakar. Ini satu lagi. Ini untuk filling. Saya gunakan jam strawberry lah. Jam strawberry je, apanya ada je kat rumah yang saya guna. Okey, kita sapukan dia, bagi dia rata. Okey, then kita gulung lembut-lembut je, jangan kasar-kasar, patah liuk kan. Okey. Kita gulung. Dah siap. Ini bentuk dia. Cantik kan. Okey, kemudian kita letak dalam peti ais sekejap sehingga dia sejuk. Kemudian kita potong-potong. Bolehlah dinikmati. Selamat mencuba.